Video kita kali ini saya ingin berkongsi kepada anda satu cara untuk kita membuat image kita sendiri ataupun foto ataupun logo kita sendiri. Ilmu ni saya rasa dia amat berguna kerana untuk membuat logo ataupun banner, okey, kita memerlukan kepakaran dalam foto editing. Kebiasaannya ramai orang yang menggunakan Photoshop, tetapi tak ramai yang mahir menggunakan Photoshop sebab dia agak susah, complicated sedikit, tetapi hasil dia memang sangat-sangat memuaskan. Jika anda ingin belajar Photoshop, saya amat menggalakkan, carilah video-video di dalam YouTube cara penggunaan Photoshop. Tetapi di dalam membina website, kita memerlukan cara atau teknik yang cepat dan ringkas. Di sini saya ingin berkongsikan kepada anda semua teknik yang saya gunakan menggunakan perisian percuma. Photoshop tu kena beli. Kalau yang pandai mencuri kat website tu, saya tak galakkan lah. Tapi saya tak halang dan saya tak suruh juga. Okey. Dalam membina dalam membina image, saya menggunakan hanya dua perisian percuma. Satu, saya gunakan pen, okey, pen brush. Semua komputer ada pen brush. Dan saya menggunakan PowerPoint. Dan kebanyakan komputer anda mempunyai Microsoft Office. Jadi saya beranggapan Microsoft Paint dan PowerPoint anda telah memilikinya. Okey, saya contohlah, saya nak buat banner untuk website saya ni, latihan ni. Dan saya nak letakkan banner tu di sini contohnya. Kalau anda dah tahu guna kotak pun boleh. Kita praktis semula gunakan table, klik satu table dan saya letak di tengah. Table ni saya nak resizekan dia. Okey, saya nak letakkan saya punya image kemudian di sini. Okey. Bagaimana saya nak buat image? Saya menggunakan PowerPoint dan Paint. Biasanya saya akan cari image yang sesuai dulu di dalam Google. Saya klik pada image dan anda boleh mula mencari website apa atau image-image yang sesuai untuk website anda. Contoh saya letak website, web page katakan. Mungkin ada yang tak sesuai, saya cari website pula. Saya gunakan logo yang pernah saya miliki. Saya klik di design. Saya klik double klik dekat image tu, see full size image, dan apabila keluar saja image ni, saya klik dekat print screen. Saya tunjukkan ini katakan contoh keyboard anda. Pada keyboard anda saya rasa ada perkataan PSC-RT. Itu adalah PRTSC itu print screen. Jadi anda klik sekali di print screen. Kalau perkataan print screen tu dalam kotak, maksudnya mungkin anda kena tekan function di bahagian sini. Tapi ini tak ada dalam kotak. Klik sekali print screen. Dan saya pergi ke Paint dan saya Ctrl V ataupun edit paste. Lihat, saya dah dapat gambar ni. Saya pilih select. Saya nak potong gambar ini sahaja. Saya pindah semula ke PowerPoint. Saya tampalkan Ctrl V. Ctrl Z mula ya. Di sini saya kena copy dahulu. Copy di dalam Paint. Dan saya pindahkan ke PowerPoint. Saya paste. Lihat, saya dah dapat satu gambar. Dan kalau saya nak tambah gambar lain, saya boleh buat juga perkara yang sama. Saya nak tambahkan keyboard ni contoh dia. Saya double klik di sini, see full size image, lakukan perkara yang sama, tekan print screen, pindah ke Paint, tampalkan Ctrl V, pilih select, saya potong semula, Ctrl C, saya copy, pindah ke Paint, PowerPoint, Ctrl V, saya tampal dan saya dapat dua image. Yang ini saya boleh kecilkan ikut berdasarkan keperluan kita. Dan saya gunakan kotak ni, rectangle, untuk saya letakkan perkataan. Contoh dia, latihan membuat website. Pastikan tak ada garisan semua apa, sebab kalau ada garisan ni dia akan ganggu apabila kita buat print screen. Jadi saya nak hilangkan garisan ni, saya cek dalam spelling, saya ignore all. Dah selesai. Dan untuk hilangkan nak tukar jenis tulisan, telah saya nak buat masih tulisan ini. Yang ini anda dah memerlukan kepakaran di dalam PowerPoint. Saya rasa kebanyakan kita dah cukup bagus dalam PowerPoint. Saya letak no fill, saya letak no line. Tulisan ni saya boleh besarkan. Mungkin saya boleh letak background pada tulisan itu. Nak tukar color tulisan pun kita boleh lakukan. Color kuning katakan. Okey, saya pilih warna ini dan saya adjust, saya gerakkan tulisan ni. Saya boleh gunakan arrow down. Nak tukar jenis tulisan anda boleh lakukan. Tukarkan, adjust sedikit, adjust cukup rasa. Okey,
latihan membuat website selesai. Saya kena besarkan sedikit gambar ni sebab saya nak tangkap gambar lagi sekali. Apabila dah macam ni, saya tekan lagi sekali print screen. Saya nak tangkap gambar apa yang ada di screen ini. Saya tekan print screen. Saya pergi ke Paint, saya Ctrl V dan saya boleh select semula gambar ini ikut kawasan yang saya kendaki. Saya dah select, saya Ctrl C. Maksudnya saya copy balik dan saya new. Buka website ini, new di dalam Paint, saya don't save. Apabila saya nak tampal semula, saya kena kecilkan dia punya frame ni dulu. Okey, saya kecilkan dan saya Ctrl V. Lihat. Ini adalah logo yang saya telah buat. Saya boleh savekan logo ini. Saya save dalam desktop. Katalah image kali ini saya nak letakkan image nama dia saya nak letak banner lah, katakan banner. Saya save di dalam desktop. Apabila saya telah save di dalam desktop, saya perlu hantar gambar ini ke tapak domain menggunakan FileZilla. Jangan lupa bila buka semula FileZilla, perkara pertama tengok dekat sini remote site ada tak nama domain anda. Kalau tak ada, anda perlu file Site Manager Connect. Saya buat perkara ini berulang-ulang kali supaya anda benar-benar faham cara penggunaan FileZilla dan menghantar file anda ke tapak domain. Okey. Directory listing successful. Saya klik tanda campur, saya naikkan semula ke atas dan dalam desktop telah ada banner. Saya tak perlu refresh macam tadi. Saya klik kat sini, saya tak perlu tekan enter lagi sekali sebab website page image banner sudah ada. Saya hanya klik di belah kanan upload. Tunggu sehingga transfer complete. Maksudnya banner telah ada di dalam web hosting anda di server GDI di USA sana. Okey. Jadi ulang kaji pelajaran. Domain anda, masukkan domain anda. Kalau saya punya husnek.ws, nama file adalah banner.jpg. Okey. Sekarang saya tanya kepada anda, apakah URL-nya? URL-nya adalah, ingat pelajaran sebelum ini, http://www.husnek.ws/banner.jpg. Ini adalah URL untuk image yang baru kita uploadkan tadi. Okay? Jadi di dalam website anda, di dalam NView, jika saya ingin masukkan banner tersebut di dalam kotak ini, saya hanya perlu insert image dan di image location inilah masukkan URL image anda. Okey, masukkan http://www.husnek.ws/banner.jpg. Don't use alternate text. Tunggu sehingga image itu keluar di dalam kawasan ini. Lihat, dia dah keluar. Kalau saya nak betul masukkan yang ini, anda boleh klik OK. Lihat, telah pun ada. Jadi jangan lupa save dan anda savekan file ini dan upload semula file latihan. Upload file latihan. Klik OK. Transfer complete. Maknanya anda telah boleh lihat file anda di website. OK. Saya refresh sahaja. Lihat, banner yang anda telah cipta sendiri telah pun ada di dalam website anda. OK. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Terima kasih.